Hello, assalamualaikum dan salam sejahtera Al-Farabi Sharif di sini. Alright. So video ni adalah video ringkas, adalah satu extension lah kepada video kepada kelas pertama kita malam semalam sebab ada beberapa benda yang saya tak dapat sempat cover ataupun ada yang benda yang saya terlepas pandang, so saya nak jawab lah ataupun terangkan dengan lebih lanjut. Okay. So kita go through dulu soalan yang saya tak sempat nak jawab semalam. Okey, yang pertama ialah daripada Hanif Yusof. Dia tanya, berapakah penanda aras PA dan DA yang dikira sebagai tinggi? Macam mana nak analyse keyword planner dengan Google Trend? Contoh dalam keyword planner tulis average monthly such as 1 to 10k, tapi bila Google Trend dalam 71. So, terima kasih kepada Tuan Fauzan Ghazi sebab dia dah tolong jawabkan. So, ni adalah orang yang bagus. Dia tolong googlekan jawapan dia. So, untuk anda yang terlupa apakah PA dan DA tu, contohnya kalau saya nak tulis cari tentang pivot so semalam. Okey, kan saya suruh anda download Moz Toolbar, okey, di mana anda boleh tengok dia punya PA dan DA dia. Contohnya kalau PA dan DA dia tidak terlalu tinggi, contohnya macam satu satu itu adalah anda boleh, ianya tak terlalu tinggi. Okey, maksudnya anda boleh masuklah. Okey. Contoh kalau PA 18 yang atas boleh kata atas 7 ataupun atas 11 itu agak tinggi. Okey, tetapi ianya bukan mustahil. Maksudnya yang pertama ialah anda masih ada lagi banyak ruang dekat sini, dekat first page ni. Okey. Yang kedua adalah tak mustahil anda pun boleh kalahkan website yang ada PA dan DA yang tinggi. Okey. So anda jangan terlalu tengok PA dan DA. Dia just sekadar penanda aras surface saja. Dia tak bermaksud ini tak boleh lawan, tak. Ini hanyalah penanda aras sahaja. Okey, seterusnya adalah apabila anda tengok daripada website yang established, contohnya Blogspot, contohnya Facebook, contohnya YouTube, anda akan nampak dia punya DA tinggi tau. Ada yang sampai 99, 91. So anda jangan risau benda yang tu. Kalau daripada Blogspot, daripada Facebook, daripada YouTube, anda jangan risau sebab PA dia rendah. Kalau PA rendah, insya-Allah anda boleh teruskan lah. Okey. Dan untuk anda faham lagi tentang PA dan DA, mungkin anda boleh baca apa yang Tuan Fauzan Ghazi tulis kat sini. Okey, maksudnya kalau 1 dengan 10 ni, maksudnya anda boleh lagi, kalau PA, kalau DA dia 1 hingga 10, anda boleh lagi masuk lah. Okey. Alright. Soalan kedua tentang Muhammad Syarul Nizam, tentang homework tu kita tentukan niche dulu atau cari produk dulu, terpulang. Anda nak cari niche dulu baru cari produk, ataupun anda nak cari produk ataupun niche dulu. Okey. Terpulang anda nak buat niche focus ataupun niche campur ataupun rojak. So boleh mana-mana dulu. Okey, Nurin tanya macam mana nak tengok rakaman. Okey, selepas habis je webinar, lepas saya tekan stop, YouTube akan terus upload di YouTube. So anda boleh tonton terus di YouTube menggunakan link yang sama. So tak perlu risau. Alright. Terima kasih sama-sama. Okey, video ini boleh download tak? Okey, saya bagi anda cara yang termudah untuk download. Anda pergi dekat en.savefrom.net. Okey. Anda pergi kat sini, lepas tu anda copy paste YouTube punya link ni, anda copy paste YouTube link ni masuk kat sini. Nanti dia akan terus bagi anda butang download, sama ada direct download ataupun anda menggunakan software ke apa ke. Alright. Ataupun nak lagi senang, saya cadangkan anda download dia punya toolbar ni. Maksudnya untuk install for Google Chrome.
Maksudnya kalau anda pergi mana-mana YouTube ke ataupun yang berbentuk video, dia akan ada butang untuk download. Okey, contohnya bila saya tekan ni, dia akan ada terus butang di bahagian bawah ni. Nampak tak? Download. So dia akan bagi anda pilihan anda nak download yang paling high quality ke ataupun biasa ke, alright? So anda boleh gunakan n.savefrom.net. Alright. Lagi soalan, apa lagi soalan? Okey, Muhammad Faizul bertanya, saya dah ada website, so kalau pakai domain baru untuk online shop, saya yang baru kena beli hosting yang baru juga ke atau beli domain sahaja? Okey. Untuk hosting, saya akan bab website ni saya akan cerita dalam kelas kedua, tetapi just ringkas sahaja. Okey, untuk hosting anda boleh park banyak domain. Bergantung kepada setting hosting hosting tersebut. So anda just beli domain baru sahaja. Alright, saya akan cerita nanti dalam kelas kedua. Okay, terima kasih. Tak sabar nak siapkan homework. Rasa macam student you pula sekarang ni. Okay, betul. Anda kena bersemangat untuk buat homework. Nanti saya akan ceritakan kenapa. Okay, Azfar bertanya, semua homework kena email kan? Tak. Yang kena email adalah, kalau saya dapat besarkan kat sini, yang kena email adalah yang nombor 3, sebab nak jaga privacy lah. Kalau anda tak kisah, anda letak je dekat bahagian komen. Semua ni letak kat bahagian komen. Saya akan buat satu post baru nanti yang bertajuk Homework Week 1. Anda just letak 1, 2, 3 dan 4 ni anda terpulang, anda nak letak kat komen terus ataupun anda nak email kepada saya. Okay, saya bagi option untuk email sebab saya nak menjaga privacy anda lah. Kalau anda rasa tak kisah, terpulang. Okay. So by default anda kena letak di bahagian komen. Terima kasih Tuan Padat, sama-sama. Terima kasih sama-sama. Okey, domain hosting tu kena guna daripada domain hosting lokal sahaja ke? Saya akan cerita dalam kelas ni. Tapi saya akan cadangkan anda ambil lokal lah. Kalau produk premium sesuai ke harga 3,000? Sesuai. Selagi mana orang akan jumpa, mungkin orang tak beli direct sebab dia lah RM3,000 kan. So mungkin dia akan contact anda tanya soalan. So kalau anda dapat close, alhamdulillah RM3,000 pun dapat. Okay, so sangat sesuai untuk produk premium. Kalau anda buat servis yang beribu-ribu pun insya-Allah sesuai. Website ni perlu buat banyak, saya rasa saya dah jawab dah. Okay, tentang SEO ni saya akan jawab nanti. Okay, saya rasa saya dah jawab soalan-soalan atas ni. Slide saya akan bagi pada anda, jangan risau. Saya akan bagi anda view. Okey, Nur Isnita tanya macam mana saya nak buat SEO Google macam student saya yang sebelum ni yang dapat first page mesotropin dengan lean skin serum. Itulah yang anda akan belajar dalam kelas ni. Okey, anda tunggulah pada week 4. Kita akan belajar tentang SEO, itu akan lebih mendalam. Alright, saya rasa tak ada lagi soalan yang saya tak jawab, yang saya terlepas pandang. Okey, upsell tu apa? Okey, terima kasih Tuan Muhammad Firdaus sudah telah menjawabnya. Okey, kita done with that. Okey, Muhammad Hafiz bertanya, saya dah jawab dah tentang homework kena hantar kat email ke? Okey, Muhammad Helmi Ramlan bertanya, apa pendapat kalau guna nama sendiri sebagai domain? No problem. Maksudnya anda macam nak buat personal blog. Okey, macam orang selalu buat dekat blogspot ke apa kan. Anda mungkin nak buat review tentang produk, terpulang. Okey, kalau anda nak brandingkan diri anda sebagai authority dalam niche tersebut. Okey, contohnya anda buat niche bina badan, memang anda buat bina badan, six pack, ketul-ketul semua tu. Lepas tu anda nak bagi tips. Lepas tu dalam masa sama anda nak jual produk tersebut. Lepas tu anda nak gunakan nama anda sendiri. Anda nak brandingkan diri anda sendiri, buat personal brand, that's fine. Kalau anda just nak buat sekadar
kedai saja, anda boleh letak nama lain lah. Alright, it depends. The name is your own brand. Is your own brand. Okay, saya juga nak touch pasal kasut, pasal kasut pula, pasal produk yang anda jual, sebab saya nak buat lebih banyak latihan supaya anda nampak. Okay, semalam saya ada buat beberapa lah, saya takut anda tak dapat catch up ke apa, so saya ambil inisiatif untuk buat baru. Alright. Okay, so contohnya Samsung Zain dia jual Nowet spray kalis air. Saya pun tak tahu apakah itu Nowet. Contohnya kita type Nowet spray lah. Okay, nama dia punya produk Nowet spray. Alright, so sebab dia adalah satu produk luar negara, so kita bermain dengan international sebenarnya. Melainkan kita ada, kita boleh buat tapi ambil yang bahasa Melayu. Contohnya kan, Nowet spray Malaysia. Okey, ada yang daripada Facebook, ada yang daripada Lelong, Amazon, mudah. Bagi saya dia agak mencabar, tapi sebab ada daripada Facebook boleh masuk, maksudnya anda insya-Allah kalau buat betul-betul anda boleh masuk. Sama ada anda tulis kalis air ataupun anda tulis Malaysia. Bab keyword ni saya akan terangkan dalam week 4, anda jangan risau. Okey, dia boleh masuk tetapi agak kompetitif. Sebab banyak yang daripada Delong, daripada website yang e-commerce yang besar lah. Okay. So saya cadangkan anda boleh buat, tapi anda juga buat tambahan. Anda buat produk tambahan. Saya akan cerita tentang homework nanti kenapa anda kena buat sampai 20 produk. Okey, baju kemeja, uniform dia terlalu general, tapi apakah nama baju kemeja tersebut? Apakah nama uniform tersebut? Anda cuba cari di Google. Alright, di Zandra saya dah tunjuk semalam, honey and pillow ni madu dan bantal ke? Okey, saya nak ceritakan tentang mereka yang buat servis, jenis produk jenis servis ataupun produk sendiri. Okey, dia adalah produk sendiri, maksudnya anda yang kena buat branding ataupun jenis servis lah. Contohnya anda buat servis bekam. Orang akan cari, kalau anda cari bekam, anda akan tengok di first page ni anda akan jumpa dengan jerung-jerung lah, okey. Tetapi kalau anda tulis bekam tambah nama tempat, contohnya bekam Johor ataupun bekam Johor Baru, lebih spesifik. So kalau anda tengok sini bekam Johor dia agak banyak yang anda boleh tembus, semua daripada blogspot, daripada Facebook pun boleh masuk. So kalau anda, sebab servis ni kan dia lebih nak kita berjumpa kan, kita face to face, kita jumpa klien apa semua, anda letak nama tempat. Letak nama tempat, tengok ada tak? Okey tak masuk? PA dan DA dia kuat tak? Contohnya rahsiajelita.com. So PA dia rendah, DA dia rendah, anda boleh masuk. Anda boleh masuk gelanggang ni. Contoh daripada Facebook. Walaupun DA dia 100 tapi PA dia 1, anda boleh masuk. Alright? Anda boleh masuk bersilat lah. La Mama. Okey, contohnya saya ambil produk La Mama. Alamak. La Mama sebab dia bahasa Spanish. Tak silap saya bahasa Spanish kan. Espanyol. So agak susah lah kalau anda nak guna. Melainkan produk wanita. La Mama wanita. So susah sikit nak cari produk La Mama ni. Mungkin kita mungkin boleh cari produk lain ataupun kena panjangkan sikit keyword tu. Mungkin La Mama Malaysia ataupun La Mama nama tempat Johor Bahru ataupun
La Mama untuk wanita mengandung. Okey, Noh Hamizan kata dia jual korset yang berharga 3,000. No problem. Sebab orang mencari korset. Tapi kalau anda nak target korset saja, anda akan berlawan dengan banyak jerung lah. Okey. Tapi kalau anda tambah nama sikit, saya tak tahu korset nama apa. Adakah korset Herbalife? Ada. Tak ada. Maksudnya letakkan nama korset tersebut. Ni saya dah buat makanan, laksa dan kek. Okey, kalau tak silap saya ada, okey, Nur Azlan, Tuan Nur Azlan dia buat frozen food. Kuih pau, samosa, popia, karipap. Okey, untuk jenis yang makanan, saya cadangkan anda letak nama makanan tersebut. Contoh dia popia, frozen. Okey, contohnya orang nak cari yang jenis frozen, orang akan tulis keyword frozen kan. So kita letak nama makanan frozen dan anda tengok, okey, ini kongsi resipi boleh tahan power. Okey, Tuan Azlan, saya yakin Tuan Azlan boleh masuk keyword pertama untuk popia frozen. Lepas tu Tuan Azlan pun boleh cuba juga samosa frozen. Okey, saya tengok dia punya. Okey, kalau samosa ni mungkin agak susah lah. Sebab saya tengok first page semua yang daripada website yang power-power. So samosa ni mungkin sebab dia apa, nama yang global kan. Kalau Popia mungkin nama nama Melayu. So senanglah orang nak cari ataupun kurang competition. Kalau jenis laksa dan kek tu dia terlalu general. Anda laksa di mana? Kalau anda memang ambil servis buat laksa, contohnya anda buat catering ataupun servis laksa, orang sebut, orang cari apa? Anda kena tahu keyword tu apa. Contohnya laksa, 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 catering kot. Contohlah anda buat tempahan laksa. Anda kena tengok dekat Google Keyword Planner. Anda kena tengok dekat Google Trends. Apakah keyword yang orang selalu guna untuk certain ayat tersebut? Contohnya laksa catering, laksa delivery, laksa resipi. Okey, contohnya tempahan laksa. Okey, anda tengok sini. Dia punya suggestion dah banyak dah. Tempahan laksa, apakah nama tempat anda? Contohnya anda laksa Johor. Apa semua pasal Johor ni kan? Adakah saya bangsa Johor tak? Saya orang Selangor. Okey, contoh laksa Johor, anda boleh tengok kat sini, gila lah semua daripada Facebook, anda sangat mudah untuk masuk. Katalah anda daripada Johor, so anda buat tempahan laksa Johor ataupun so anda boleh ambil keyword ni. Tentang keyword tentang SEO ni saya akan cerita tentang dalam week 4. Week 1 ni saya nak anda ambil produk saja. Alright. Lepas tu cuba cari juga. Saya bagi contoh lah anda nak gunakan keyword planner ni. Laksa. Kita buang English agar lebih mudah. Kat Google Trends pun kita cari pasal laksa. Alright. Sebab dia jenis makanan kan, so dia unik sikit. Saya tak sempat nak tunjuk dalam kelas. Ataupun kalau anda jenis servis pun anda boleh guna cara ni. Kalau anda ada produk yang anda buat sendiri pun anda boleh guna cara ni. Okey, laksa agak kuat. Maksudnya agak banyak dia punya ni. Dia punya carian.
laksa recipe, laksa paste. Kebanyakannya adalah nama laksa. Laksa ambil kat sini nama tempat Malaysia. Supaya dia akan Google akan tengok carian di Malaysia sahaja. Okey, makin meningkat, menarik. Lepas tu ambil lah past 12 months kalau nak lebih tepat lah. Okey. Okey, dia naik dia. Dia naik ni masa bila? Masa nak raya. Tengok. Masa raya je. Kita raya kan masa ni. Dan kita boleh tengok Putrajaya orang yang paling banyak Google pasal laksa. Tengah loading sekejap. Anda boleh juga cari di bahagian sini tau. Laksa apa? Laksa ori ke Johor. Right. So laksa Saranghe apa benda laksa Saranghe pula ni. Apa lagi Resepi laksa Johor, laksa Sarawak. Nampak tak? Laksa Johor ni dia banyak carian. Tapi first page dia saya rasa Puan apa ni? Oh sorry, Tuan Muhammad Syahir ni dia boleh masuk. So anda pun bagus. Okey, untuk Raja Mahdi ni dia ada produk dia sendiri iaitu ini adalah buku dia sendiri, Kitab 500 Sunnah di dalam Solat. So produk ni adalah tak ada, of course tak ada sebab dia punya nama produk sendiri. So kalau boleh saya nak cadangkan kepada Tuan Raja Mahdi, apa yang orang cari sehingga dia perlukan produk tersebut? Apakah keyword tersebut? Anda cuba banyak gunakan keyword planner ataupun Google Trends. Contohnya orang nak cari sunnah di dalam solat, tapi itu rasa-rasa agak kompetitif lah kan, sebab dia terlalu ni. Kitab cara solat contohnya. Kadang-kadang benda ni kita akan berlawan dengan orang Indonesia tau. Website-website daripada Indonesia, kalau anda tak tahu lagi, orang player SEO Indonesia dia sangat-sangat power. So untuk ni saya rasa dia agak sukar. Tetapi in case kalau tuan dah buat nama produk tersebut, Kitab 500 Sunnah yang salat. Contohnya Kitab Sunnah. Pun agak kompetitif juga. Ya, daripada Indonesia. Boleh buat khas untuk nama kitab ni. Maksudnya bila tuan dah keluarkan kitab ni, orang cari di Google, orang akan jumpa. Okay? Right. Healthy rice with extra. Pemanis one stevia. Okay, saya rasa semua ni anda boleh buat. Okay? Saya ambil yang mungkin saya tak sentuh semalam. X1 screen protector. X1 ni apa? Kalau nama yang English dia agak sukar sikit. Okey, sebab saya pernah kata kalau produk ni international, kita kena main dengan international. Melainkan ada orang cari benda ni tapi dia nak cari daripada Malaysia. So anda ambil keyword tersebut. Kita tengok dulu Malaysia, Facebook, Lazada, Lelong. Boleh masuk kompetitif tapi saya rasa boleh masuk. Alright. Tapi memang kena buat betul-betul lah. Oleh itu sebab tu saya cadangkan anda buat lebih banyak produk. Anda jangan depend kepada produk anda sendiri. Stevia. Pemanis stevia.
Kemanis stevia dulu saya pernah nak jual tapi saya terbantuk sikit. Stevia sebab dia jenis yang MLM kan, networking, so ramai orang dah masuk sebenarnya. Tapi kalau tuan buat betul-betul boleh lah. Tapi kalau anda tengok sini kan, dia punya PA dan DA dia agak agak power. Uh, saya tak tahu macam mana dia boleh masuk. Mungkin stevia ni dia agak susah sikit. Melainkan anda tambah sikit. Pemanis stevia Malaysia ataupun mungkin orang nak COD ke apa kan. So letak nama produk anda, letak nama tempat anda. Contohnya tuan duduk kat Johor, Johor lagi kan. Selangor lah. So banyak dekat Mudah, Facebook. Okey, kalau macam Selangor anda boleh lagi masuk. So anda kena be kreatif, anda kena tahu apakah perkataan yang dorang cari. Anda boleh gunakan Google Keyword Planner, anda boleh gunakan Google Trends. Anda ambil semua ni, anda letak dalam satu note ke, dalam Excel ke. Saya akan ajar benda ni dalam week 4 lah. Tapi kalau anda nak buat sekarang pun boleh. Right. Saya rasa saya dah jawab. Adakah ada soalan tambahan? Macam mana nak guna Google Keyword Planner? Alamak. Again, saya akan tunjukkan nanti. Berapakah jumlah searches untuk produk di Google Keyword Planner disarankan, produk niche apa yang disarankan dan patut dielakkan? Okey, yang pertama, berapakah jumlah searches? Okey, buat pengetahuan anda, Google Keyword Planner ni dia dah upgrade tau. Dia sekarang ni dia buat range 100 ke 1000. 100, 1k ke 10,000. Sebelum ni dia bagi exact value dalam 5,000 ataupun 6,000, 7,000, 8,000. So kita mudah nak judge. Tapi sebab dia dah tukar, selagi mana dia under 100 ke 1k dan 1k ke 10k anda masih lagi boleh sebenarnya. Kalau dia dah beratus k tu anda kena cross check balik. Adakah PADA dia okey ataupun Google Trends dia okey. Contohnya kalau kita tengok kat sini kan, keyword planner ni dikata Laksa Penang adalah antara paling top hingga 10,000 searches. Tapi kalau kita tulis Laksa Penang di sini, boleh tahan juga dia punya first page dia boleh tahan kuat. So kemungkinan ini pun susah anda nak target. Melainkan anda target yang low keyword, yang dalam 100 ke 1000. Okey. Contoh Laksa Johor. Ambil yang Malay. Okey, Laksa Johor pun banyak agak, 1 ke 10,000. Tapi sebelum ni kita buat tadi, Laksa Johor masih lagi tak sekuat competition Laksa Penang. Sebab mungkin Laksa Penang dia popular, so dia mungkin ramai dah orang dah buat. Oh, Laksa Johor pun agak susah juga sebenarnya. Anda boleh buat, tapi kalau dapat sikit, sebab dia terlalu general tau. Tak semestinya orang yang Google Laksa Johor ni dia nak beli ataupun tempah. Mungkin dia nak tahu resipi je kan. So mungkin tambah tempahan ke.
Okay, kalau tambah tempahan, dia dah kurang sikit competition. That's how you play with the keywords. Macam mana saya tahu? Sebab saya tengok daripada most, kalau banyak daripada website, daripada social media macam Facebook, anda boleh masuk. Instagram, okay. Alright. Okay, produk ni siapa yang disarankan dan patut dielakkan? Produk terpulang pada anda. Tapi yang anda elakkanlah yang banyak persaingan, yang owner dia tak buat branding dengan bagus, produk yang tak ada orang nak cari pun. Okey, mungkin dia cari, tapi anda kena tengoklah adakah dia kadang trend dia dekat dekat Google Trend ni dia dah menurun. Contoh hari tu semalam dalam kelas pertama tu saya tunjuk BVR collagen dia dah turun. So orang dah tak cari dah sebenarnya, tapi adalah satu dua orang sebulan. Hmm. Okey. Buat anda yang tak boleh nak access Google Keyword Planner, anda buka sebab anda kena daftar Gmail pertama. Okey, macam ni tau. Anda sign in dulu. Anda sign in anda punya Gmail in case anda tak pernah access Google Keyword Planner. Okey, dia akan keluar macam ni kan. Sebelum ni dia ada butang skip. So anda just letak je anda punya website. Kalau anda belum ada, anda letaklah apa-apa yang ni. Anda letak anda punya page dekat Facebook ke, boleh. Tak ada masalah. Okey, sebab kita bukan nak guna advertising dia. Okey, bila dah sampai sini, anda just letak je apa-apa, letak je benda-benda. Ni pun anda just letak je. Oh, ni dia dah letakkan kan. So, okey. Anda just proceed je. Tulislah apa-apa yang anda nak. Belilah. Tolong. Okay. Benda ni just dummy je. Okay. Anda jangan buat sama pula. Okay, save and continue. Alamak. This will okay, save. Okay, ada certain keyword yang agak tak bagus ni. Okay, ambil je satu keyword. Save and continue. Okay. Dia akan suruh anda masuk benda ni. Loading jap.
Okey, ni anda just letak individual, anda letak alamat anda, jangan risau alamat anda selamat, alamat anda selamat, anda letak nombor phone anda letak debit card anda ataupun credit card anda, jangan risau sebab dia tak akan charge anda. Okey. Lepas anda dah masukkan semua ni, anda tulis finish and create. Nanti saya akan tunjuk kepada anda. Nanti dia akan keluar satu benda yang nampak macam ni. Benda ni penting, so saya kena tunjukkan sebab tak ramai yang tahu buat. Okey, ini adalah kempen Google AdWords yang saya pernah buat dahulu. Alright, so nanti dia akan keluar macam ni tau. Nanti dia akan keluar nama kempen yang anda telah buat tadi, nama produk yang apa tadi. Anda just tekan kat sini pause. That's it. Anda tekan kat sini pause, dia akan pause, so dia tak akan makan duit anda lah. Alright, lepas anda dah pause, anda pergi dekat atas ni, mana tadi balik? Ataupun anda just Google je balik, Google Keyword Planner. Lepas anda dah pause, anda boleh pergi balik Google Keyword Planner. Anda tekan, dia akan boleh dah akses. Okay, itu sahaja caranya. Alright. Okay, that's it. Okay, lastly saya nak cerita tentang homework ni. Okay, saya nak anda letak gambar source of motivations. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita main ambil enteng benda ni. Maksudnya kita just benda ni buat je lah sekadar nak buat homework. Tak. Benda ni effect anda. Okay? Anda letak yang anda betul-betul anda boleh rasa feeling tau. Anda tengok. Anda kena fikirkan anda kena bayar rumah ataupun mak ayah ke ataupun anak ke. Anda letak kat situ, anda letak kat tempat anda bekerja. Contoh kalau saya menghadap dinding ni, saya letak kat bahagian depan dinding ni. Setiap kali saya nak buat kerja, saya akan nampak tu. Dia akan motivate saya. So lain orang lain cara dia. Tapi anda cuba buatlah yang 3 desire and apa ni? 3 desire dan 3 afraid of losing. Okay? Anda kongsikan dengan kami, mungkin kami pun terinspirasi dan kami pun nak buat lebih baik. Okay? Yang seterusnya, okay, sekarang saya suruh anda buat 3 niche, satu niche 10 produk, maksudnya 30 produk. Okay, saya tahu daripada anda adalah orang yang sibuk dan orang yang dah memang ada produk sendiri, tetapi anda tak boleh letak semua telur dalam satu raga. Kalau raga tu jatuh, semua telur pecah. Okay, so anda kena ada backup. Itu yang pertama. Anda kena ada backup produk yang dapat buatkan anda duit sebulan. Dalam masa sebulan dan berterusan. Dan kedua adalah sebab saya nak anda buat latihan yang banyak. Sebab apa? SEO ni dia kena praktis banyak kali. Copywriting, sales page, cara nak menulis ayat, dia kena buat banyak kali supaya anda boleh power tau. Kalau anda just bayar kelas ni, anda just buat sekali saja, anda memang boleh buat tapi anda rugi lah sebab anda tak buat latihan yang banyak. Okay, sebab tu saya nak anda sampai satu niche 10 produk. Sebab saya nak anda banyak buat latihan dan anda kena ada backup plan. Okay, kalau anda tak nak jual produk tu pun tak apa, anda just ambil je. Sebab saya nak anda buat latihan nanti, anda mungkin boleh fokus produk utama anda, tapi anda just tambah sikit produk untuk sekadar for the sake of learning. Alright, kalau anda tak mampu pun, saya at least 10 produk lah, at least 10 produk lah daripada 30 produk. Tapi lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Okay, sebab saya tak rugi apa-apa, saya dah ajar anda. So dia bergantung kepada anda nak buat ataupun tidak.
Saya boleh paksa macam ni je, tapi it it is based on yourself lah, okay? Anda nak buat ataupun tidak terpulang. Saya tak rugi apa-apa, tapi saya nak bantu anda buat dengan baik. Alright. Okay, saya rasa itu saja daripada saya untuk video ni. Apa-apa saya akan jawab melalui tulisan lah. Okay, saya pun tak harap nak buat video setiap kali kan. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.